wasi ni apa? Pentadbir harta. Lepas kita meninggal, siapa yang nak uruskan harta kita ni? Sebab ikut pengalaman saya, bukan semua waris-waris kita sanggup untuk jadi pentadbir harta. Susah Aizah kerja ni. Nak kena ke sini, ke sana, nak mencari kena ke semua, nak menyatukan semua tu pun payah juga kan, tu. Paling mudah, senang kita tanya dia anak kita lah. Aizah ada anak kan, lelaki kan. Jadi tanya dia, kalau mak tak ada besok ni, tahu tak nak pergi kat mana, nak buat urusan. Tanya soalan paling simple je. Kebanyakan anak-anak kita tak tahu. Kita boleh borak sewaktu dia kecil-kecil ke macam mana? Kalau dia masih kecil tak faham lah kan. Tapi katalah kalau anak tu umur 20 tahun sekalipun, 21, 25, kebanyakannya mereka tak ambil tahu sangat hal-hal ni. Jadi Yelah, itu yang muda kan. Even yang kalau suami pun tanya isteri pun kadang-kadang tak tahu nak kat mana pejabat amanah raya, pejabat tanahnya dekat mana kan. Jadi itu wasi tu, lantik pentadbir yang kompeten, yang ada kemampuan, ada ilmu semualah. Kemudian yang kedua, semua harta yang boleh dibuat penamaan, ini sangat penting, seperti KWSP, tabung haji. Apa lagi? Takaful, kalau ada mencarum takaful. Jadi pastikan ada diletakkan penamaan. Sebab apa? Kalau harta-harta yang macam KWSP, tabung haji ni diletakkan penamaan, penama ni dia tak payah pergi mahkamah untuk dapatkan surat kuasa. Dia boleh terus dia pergi ke KWSP, boleh terus keluarkan duit. Sebab kita kena ingat, apabila berlakunya kematian, perkara yang paling penting adalah duit yang nak ditinggalkan kepada waris-waris. Nak bayar, sambung bayar apa, nak bayar loan, nak bayar kereta, nak bayar hutang, bayar sewa rumah, bayar loan rumah, apa semua kan. Betul. Nak belanja dapur isteri dengan anak-anak. Jadi perkara yang paling penting perlu ditinggalkan adalah sebenarnya tunai, duit tunai. Jadi bila ada penama ni, penama boleh terus keluarkan. Tak perlu nak tunggu proses dekat mahkamah yang mungkin makan masa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena sediakan satu file. Dia macam file ni, tak tahulah Aizah buat ke tak, tapi dalam file ni kita letakkan semua dokumen pengenalan diri kita, semua anak-anak kita, semua kopi. Dan yang kadang-kadang orang terlepas pandang, sijil nikah. Sebab sekarang ni urusan pusaka, paling penting mereka nak tengok sijil nikah. Kalau si mati itu ada meninggalkan isteri ataupun suami, maka kena kemukakan sijil nikah yang sah daripada pejabat agama Islam negeri, daerah. Ada orang dia masih lagi simpan kat dalam beg tu sampai dah koyak dah. Tapi kalau macam yang memang pakai kad tu, kad pun boleh. Dia nak tengok pembuktian lah. Pembuktian. Dan sebenarnya sijil nikah ni boleh je waris-waris besok kalau hilang ke, rosak ke, boleh pergi ke pejabat agama Islam lah untuk buat carian. Cuma anak kita tahu ke tak nak buat tu. Jadi dia penat lah mungkin. Kena ambil cuti sebab pejabat-pejabat ni kan waktu bekerja saja, Sabtu Ahad tak buka. Terlanjur hidup ni memudahkan lah tuan. Jadi terlanjur hidup ni memudahkan. Salinan dokumen harta-harta kita geran. Kita bukannya mak dengan ayah ni, macam ingat cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Tiga Abdul. Betul. Kan bapanya datang dalam mimpi Abdul Wahab, jumpa dengan peguam ni, ayah ada buat wasiat lah apa semua kan. Untunglah kalau dapat mimpi. Kalau tak dapat mimpi kan, saya punya pengalaman, waris-waris ni jenuh nak kena pergi cari harta apa lagi yang ayah ada. Kan bila dah jumpa ni, kita dah buat urusan, dah keluar surat kuasa, tiba-tiba datang lagi, ayah ada lagi satu akaun bank ni. Tiba-tiba jumpa. Memang susah nak uruskan tuan. Sebab kita tak ada satu sistem. Sebab baru ni tular lah, ada orang dia komplain, kenapa bila meninggal je terus harta dia terus dikumpulkan dalam satu database. Sebenarnya tak boleh. Kita memang kena cari satu persatu. Itu harta hutang. Macam mana kita nak tahu tiba-tiba ada orang datang nak tuntut hutang? Kan tiba-tiba lah, contoh kan, ada orang datang jumpa kita, arwah ayah awak dia ada hutang dengan saya 50,000. Apa bukti dia? Kan, sebab kita ingat salah untuk sesiapa sahaja mengurangkan harta pusaka, kerana dalam harta pusaka tu ada hak faraid waris-waris dia. Kalau ada anak bawah umur, anak yatim, itu lagi. Baik, ini bila kita menyentuh tentang agama ni, ini satu benda yang wajib tak boleh anda pandang ringan. Baik, tadi tuan ada cerita pasal hutang. Kejap lagi saya nak tanya jugalah, ada waris yang berkongsi, contoh bapa dah meninggal tapi dia minta orang halalkan hutang ayah dia. Macam mana tu? Terus dengarkan kami, Cool FM.
salah satu, tak kira apa segala rintihan aku, engkau selalu ada. Biar kata memisah kita, biarkan saja, kerana terbiasa. Mengejar mimpi yang pasti akan aku sentiasa merasa kehilanganmu. Ku akan tunggu saat bertemu, tiada henti. Walau di mana kita berdiri di dalam dunia ini, biar sampai akhirnya nanti. Semua tak terang di mataku, walau warnanya menyala. Ingin merasa namun aku takkan cuba. Biar kata memisah kita, biarkan saja, kerana terbiasa. Mengejar mimpi dan pasti akan aku sentiasa merasa kehilanganmu. Ku akan tunggu saat bertemu, tiada henti. Walau di mana kita berdiri di dalam dunia ini, biar sampai akhirnya nanti. Akhirnya nanti, biar sampai akhirnya nanti. Mengejar mimpi yang pasti akan aku sentiasa merasa kehilanganmu. Ku akan tunggu saat bertemu, tiada henti. Walau di mana kita berdiri di dalam dunia ini, biar sampai akhirnya nanti. Biar sampai akhirnya nanti. Biar sampai akhirnya nanti. Sumber daripada Buletin TV3, Berita Harian, Harian Metro dan Free Malaysia Today. Berita semasa Cool FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan kekal komited melaksanakan mekanisme penyasaran subsidi petrol RON95 menerusi program Budi Madani RON95, sekaligus menolak cadangan Bank Dunia supaya harga bahan api ditetapkan mengikut harga pasaran. Berikutnya, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak RM500 juta bagi membaiki kerosakan infrastruktur awam yang terjejas di kebanyakan negeri akibat banjir baru-baru ini. Jabatan Imigresen menahan seorang lelaki tempatan yang dipercayai bertindak sebagai carrier untuk membawa masuk warga asing secara tidak teratur di KLIA Terminal 2 kemarin. Dan naik sekali, kira-kira 80% penduduk Nyai pulang ke rumah masing-masing dan menilai kerosakan akibat banjir dahsyat minggu lalu, dan bandar itu kini memasuki fasa pemulihan dan pembersihan sepenuhnya. Malaysia dah cool. Setiap yang indah dan manis di lidah
penyampai radio popular adalah Satu pentas, satu anugerah, satu suara peminat menentukan satu bintang terpaling popular. Undi biasa tak cukup kali ini. Kini dengan gandaan undian ABPBH 37, anda boleh gandakan undian hanya dengan langgani tun